teknik ni teknik bumi hangus. Apa yang Razia kongsikan tadi tu ni bumi hangus lah. Hutang kita bertambah. Razia cakap tadi nanti dia akan ambil tanah-tanah kita. Sekarang ni pun inilah New World Order sayang. Inilah New World Order. You will own nothing, but you will be happy. Pertama sekali, dia akan buat depopulation. Sebab tu dia suruh bergaduh, kita berperang, nak kurangkan penduduk dunia. Ini bukan saya cakap ni. Ini 2015, Tun Mahathir dah cakap dah. Kurangkan penduduk dunia ni. Perang lah. Perang, wabak, penyakit. Ni. Lepas tu dia tengah ambil sekarang ni. Dia ambil mana, contohlah Malaysia Airport Berhad yang Anwar pergi jual dekat Black Rock ni pasal apa? Tun Mahathir dah bagi tahu. Kalau untung kenapa nak jual? Because of New World Order. Ini perancangan New World Order sayang. Perancangan New World Order untuk menguasai dunia. Pertama. Tapi dekat Malaysia ni adalah ejen-ejen dia. Anwar Ibrahim ejen dia. Ada lagi ejen-ejen dia. Inilah ejen-ejen dia yang menguasai ni. Jadi dia orang ada duit, dia orang ada kuasa, dia ada pengaruh yang besar. Dia sedang menguasai. Termasuk dalam kes Jolo ni. Baru kita buka konspirasi. Ini kenyataan Anwar Ibrahim. Ada setengah pihak tak senang Jolo dibawa pulang ke Malaysia. Ini kenyataan yang mengejutkan. Sebab selama ni Anwar lah juga cakap pasal Najib Jolo. Tapi tiba-tiba Anwar bagi tahu ada pihak yang tak nak Jolo dibawa balik. So kita fikir, Najib dalam penjara, siapa yang tak nak Jolo balik ni? Kau rasa siapa yang tak nak Jolo balik ni? Adakah bila Jolo balik, maka ada banyak lagi yang terbuka? Ada banyak lagi pendedahan yang keluar? Kerana kita tahu Jolo ni bukan sikit-sikit punya penyangak, dia penyangak besar. Tapi penyangak ini, dia tak boleh kerja seorang. Bermakna ada lagi yang bersekongkol dengan Jolo ini untuk merompak, mencuri aset negara ni. Okey. Cuma tempoh hari dalam 2022 kita dikejutkan. Kita dikejutkan secara tiba-tiba. Ni saya nak bagi korang connect the dot ni. Connect the dot. Apandi Ali, bekas peguam negara ni, Apandi Ali tiba-tiba jadi peguam mewakili Jolo nak settlekan negara dengan kerajaan Malaysia untuk settle lah. Dia jadi broker, dia jadi bukan broker, dia jadi orang tengah. Macam mana peguam negara, mantan peguam negara, jadi orang tengah kepada Jolo. Kita ni nak Jolo dibawa balik, nak tangkap dia, macam-macam lah. Tiba-tiba mantan peguam negara jadi wakil kepada Jolo. Kita fikir sama-sama. Spoil lah tersasul buat tadi. Tapi itu betul. Dan Tun Mahathir ni dia keluar statement. Boleh cari kenyataan Tun Mahathir. Tun Mahathir gesa siasat dakwaan Apandi Ali jadi orang tengah Jolo. That mean Apandi Ali ni bekerja untuk siapa? Dia bekerja untuk siapa? Okey, menjadi tanya-tanya kepada kita. Anwar kata kalau Jolo buat balik, ada pihak tak Jolo balik. Apandi Ali, mantan peguam negara, jadi orang tengah kepada Jolo. Macam mana dia jadi? Dia lapor ke siapa? Okay. Apandi Ali ni juga peguam negara yang bawa isu kes RCI Pulau Batu Putih. Ingat? RCI Pulau Batu Putih. Dan dalam laporan RCI Batu Putih itu, dinyatakan bahawa Apandi Ali bekerja sebagai secara silo. Dia tak melibatkan Jabatan Peguam Negara. Dia tak melibatkan dengan mana-mana agensi. Apandi Ali bertindak sendirian dalam kes
RCI Pulau Batu Putih ni. Jadi saya tanya dengan korang semua, Aswar Panjali ni lapor dekat siapa? Dia bekerja untuk siapa? Dia bekerja untuk siapa ni? Dia lapor dekat siapa ni sebenarnya ni? Dapat jawapan? Dapat jawapan? Dapat tak dapat? Dapat. Saya tahu Tim Walabot ramai ni. Kena tengok Tim Walabot memang RTO lah. Restore the order, menjalankan tugas New World Order. New World Order nak menguasai dunia. Negara kita ni mestilah ada wakil dia. Restore the order. Anwar pula, dia dengan RTO. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Di bawah ni pula, yang berkendak nak pangkat, nak jawatan, nak kekayaan, bersamalah dengan mereka. Maka inilah disebut pengasingan. Satu lawan satu. So korang boleh pilih nak duduk side mana. Jadi cerita yang sekarang berlaku dalam negara kita ni, kita dalam keadaan terancam. Kerana negara dah jatuh ke tangan yang salah. Dah jatuh ke tangan salah dah. Engkau tak boleh harap siapa-siapa dah. Engkau tak boleh harap pada polis. Pegawai anggota bawahan ni okey lah. Tapi engkau nak harapkan apa dengan pucuk pimpinan polis ni? Engkau boleh harapkan apa dengan pucuk pimpinan ni? Dengan penguasa yang ada ni, engkau boleh harapkan apa? Kes limbah asid, engkau NFA. Engkau cerita apa? Tak betul saya cakap? Kes limbah asid boleh NFA? Ada banyak insiden pelik yang berlaku dalam negara. Baru-baru ni kita dikejutkan, wanita nak pergi report SPRM hilang. Pengasas Ambank, takkan kita lupa cerita pengasas Ambank. Guys, mereka sedang menguasai. Negara dah jatuh ke tangan yang salah. Tapi adakah kita akan menyerahkanlah? Jangan. Tun Madis 100 tahun lagi 2 bulan ni. Dia tak berhenti berjuang. Kunci dia kat mana? Kunci dia penyatuan orang Melayu. Kenapa? Kalau kita pergi pilihan raya, penyatuan orang Melayu lah yang boleh menangkan kita untuk dapatkan balik kuasa politik. Andai kata berlaku sesuatu perkara, false flag, apalah, pun kunci dia penyatuan orang Melayu. Orang Melayu jangan berbalah sesama kita. Jangan bergaduh sesama kita. Saya nak ajak semua yang ada ni, termasuk panel yang ada ni, kita ingat balik. Apa yang berlaku pada tahun 1978? Apa yang berlaku pada tahun 1978 dalam negara kita? Ada siapa yang tahu? Khususnya orang Kelantan. Apa yang berlaku pada 1978 di Kelantan? Darurat. Mageran di Kelantan. Kenapa? Kerana UMNO nak ambil kedudukan sebagai Menteri Besar Kelantan. Darurat. Berlaku darurat. Kemudiannya Mageran. Sultan Kelantan waktu itu adalah yang di Pertuan Agong. Sultan Kelantan juga yang di Pertuan Agong. Kekecohan berlaku, darurat diisytiharkan, Mageran dibentuk di negeri Kelantan. UMNO ambil kursi itu daripada PAS. Kuasa pemerintahan jatuh kepada UMNO. Dalam keadaan darurat Mageran tu. Korang faham tak apa yang saya cerita ni? Saya tak bolehlah buka semua, tapi saya bagi satu gambaran dekat korang. Punca dia, kalau kita berbalas sesama kita, kita bergaduh sesama kita, orang Melayu terjebak dalam perangkap yang dipasang, mereka akan menguasai lah. Jadi, jangan masuk perangkap. Bermakna apa saja ke depan ini, apa sajalah isu sekalipun, orang Melayu kena tenang, sabar, bijaksana. Sebab mereka sedang bergerak untuk ambil terus negara ni. Mereka dah menguasai dah. Negara dah jatuh ke tangan salah. Tapi mereka tak dapat ambil semua lagi. Because of kita ada perlembagaan, kita ada undang-undang dan kita masih terikat dengan raja-raja Melayu. Sebab tu saya bagi tahu, Datin Walabot saya bagi tahu ulang-ulang.
Musuh kita bukan raja-raja Melayu. Musuh kita Anwar Ibrahim. Lawan Anwar Ibrahim, bukan lawan raja-raja. Raja-raja itu dia orang punya tugas. Kita punya tugas ni satukan orang Melayu. Sebab apa? Sebab raja-raja Melayu pun akhirnya akan akur dengan kehendak orang Melayu. Ini yang berlaku 1946. Orang Melayu bersatu menentang lawan Malay Union. Akhirnya raja-raja pun bersama orang Melayu. Sebab orang Melayu dengan raja ni, rakyat berpisah tiada. Dia macam mana pun, kita kena mula dulu ni. Jadi jangan masuk perangkap. Saya dah bagi kau satu contoh ni tau. 1978 tu saya bagi contoh ni kat kau ni. Kalau korang nampak dah ni, saya dah bagi hint dah ni. So, cerita pasal Jolo tadi, bermakna Jolo ini, dia ada someone yang menyorokkan dia. Dia disorok. Apa ahli-ahli bekerja untuk seseorang yang kita tak tahu. Jadi jangan masuk perangkap lah. Mereka sedang menguasai sekarang ni. Termasuklah pemilihan PKR pun telah dikawal oleh Mr. H. Mr. H ni ada lagi atas dia. Jadi ini semua perancangan New World Order. Ini perancangan tatapan dunia baru. New World Order. Dan saya nak ingatkan lagi sekali, apa yang saya cakap ni, ini bukan satu benda dongeng ke, cerita kartun ke, tak. Saya nak bagi dengar apa yang Tun Mahathir kata pada tahun 2015. Saya nak bagi dengar balik apa yang Tun cakap pada tahun 2015. Seorang akan ini untuk mereka adalah world order, satu jenayah yang perlu dihukum. Bila kita bercakap berkenaan dengan New World Order, ramai daripada kita tidak faham apa sebenarnya New World Order. Ada yang berpendapat bahawa dianya akan membawa kebaikan kepada kita dengan cara susunan ekonomi, susunan politik yang berbeza. Tetapi sebenarnya New World Order ini adalah satu cadangan yang dibuat lebih 100 tahun dahulu untuk menubuh satu kerajaan dunia yang tidak boleh ditentangi oleh mana-mana negara, dan supaya negara-negara yang ada di dunia ini dihapuskan dan disatukan menjadi satu, diletak di bawah satu kuasa besar. Jadi kita dapati bahawa usaha ini sedang dijalankan. Bersama-sama persidangan ini juga, mereka telah menandatangani inisiatif Kuala Lumpur bagi membantras perang dan keganasan. Ini adalah satu usaha yang akan mengambil masa. Mungkin berpuluh, mungkin beratus tahun, tetapi permulaan mesti dibuat. Harapan kita ialah supaya rakyat dan orang ramai akan faham tentang apa yang sedang berlaku di sekeliling mereka. Hari ini ramai daripada mereka terbawa-bawa dengan pendapat yang datang daripada kuasa besar ini, sehingga kita sesama kita bermusuh, berkelahi, dan kita menjadikan negara-negara kita ini tidak stabil kerana kononnya kita tidak buat seperti yang dikehendaki oleh kuasa besar. Bagi mantan Perdana Menteri, New World Order, tatapan dunia baru yang dirangka mungkin dah 100 tahun dulu. Kita, macam mana kita nak hentikan perancangan mereka ni? Kita bukan siapa-siapa. Tapi kita tahu, Tun bercakap, dia tahu. Tun tahu. Rusia tahu. China tahu. Iran tahu. Turki tahu. Sekarang ni, inilah global. Dia bukan tentang kita je. Dia tentang seluruh dunia. Apa tugas kita? Tun minta satu je. Kita nak lawan ni, apa tugas kita? Apa yang Tun minta? Saya tanya dengan ni, ada 2,000 lebih ni. Apa tugas kita? Apa yang Tun minta kita buat? Nak lawan dengan New World Order ni? Tun minta satu je. Tun minta orang Melayu ni bersatu. Tu je. Tak payah buat yang lain. Cukup orang Melayu kena bersatu. Orang Melayu kena bersatu. Kita yang tahu ni, sampaikan kebenaran. Bagikan kesedaran. Bagi. Bukan semua orang faham tentang rancangan New World Order ni. Bukan semua orang tahu. Dulu satu ketika orang kata konspirasi tak betul. Tak, ini memang betul-betul berlaku.
So kita dalam keadaan yang bahaya. Ya, sebab negara dah jatuh ke tangan yang salah. Tempoh hari berlaku India-Pakistan. India-Pakistan. Apa punca dia? Macam mana boleh berlaku? Sekumpulan pengganas, teroris telah membunuh warga negara India. Warga negara India telah dibunuh oleh sekumpulan teroris. India terus menyalahkan negara Pakistan. Dia terus menyalahkan Pakistan. Padahal kumpulan teroris pun bukan disokong oleh kerajaan. Tak tahu. Teroris mana pun tak tahu. Akhirnya jadi pertemuan India dan Pakistan. Teroris. Ni, kalau dia nak buat false flag, dia boleh buat macam-macam kaedah, macam-macam cara. Sebab ini semua playbook by CIA, playbook by Zionis. Ini playbook yang mereka gunakan bertahun-tahun lamanya. Jadi sebab tu saya bagi tahu, jangan masuk perangkap. Orang Melayu kena tenang, kena bijaksana. Kita fokus kepada penyatuan orang Melayu ni. Ini yang paling penting. Kepada parti-parti politik, ini bukan soal parti. Kita tak peduli pasal parti kau. Kita nak pastikan negara ni selamat daripada digadak oleh puak-puak New World Order ni. Ya, kita dah tergadai sikit demi sedikit. Tapi takkan kita nak hilang segala-galanya. So, tugas kita fokus kepada penyatuan. Okey. Nabi beritahu kita ada 5 fasa. So, sekarang ni fasa keempat. Apa yang boleh cakap tu betul lah. Fasa keempat masuk fasa kelima. Inilah yang Tun tengah buat. Inilah yang pemimpin-pemimpin Melayu terdahulu buat. Sebab tu 22 tahun Tun jadi Perdana Menteri. Pasal benda ni lah. Dia dah buat dah. 22 tahun tu dia buat kerja. Dia buat kerja, tambah kawan jangan tambah lawan. Untuk ni lah, final ni. Untuk menentang New World Order ni. Sebab tu 2015 baru Tun cerita secara terbuka. Tun cerita secara terbuka tentang New World Order ni. Kita tengah berperang. Cuma masing-masing mainkan tugas masing-masing, posisi masing-masing. Dan paling penting adalah kita di bawah ni, orang Melayu. Orang Melayu kena bersatu. Kita tak ada masa dah. Semalam kita dah borak panjang Prince, topik pasal Melayu bersatu ni. Cuma ke depan ni saya nak ingatkan lah. Apa saja yang berlaku, jangan masuk perangkap. Saya dah bagi satu contoh. Darurat Mageran 1978 di Kelantan. Sultan Kelantan juga yang di Pertuan Agong waktu itu. Oleh kerana ada perbalahan rakyat di Kelantan kerana perbezaan UMNO dan PAS, maka darurat diisytiharkan, Mageran dikuatkuasakan di Kelantan. Apa yang berlaku selepas itu? Of course lah, mereka yang memerintah lah yang berkuasa. Jadi hari ini pun boleh berlaku seperti mana sekali lagi tu. Dapat sebagi gambaran ni dapat faham sebab benda ni dia pernah berlaku. Dia bukan tak ada satu contoh, dia ada satu contoh untuk kita faham. Dan saya nak ingatkan lagi sekali. Kenapa saya cakap pasal ancaman darurat ni? Sebab lepas daripada 2022 pilihan raya, kita tahu tak ada pihak dapat majoriti. Saya letak diri saya Anwar Ibrahim. Aku tak ada sokongan, aku tak kuat, aku tak ada 112. Apa yang aku boleh buat untuk aku kekal berkuasa? Darurat lah. Lepas tu lepas PRN 2023, saya dah bagi tahu dah, darurat. Sebelum tu pun saya bagi tahu, tapi yalah, kita tak buat live, tak comeback lagi. Sebab saya letak Anwar Ibrahim. Tapi bila pengesahan dibuat oleh Lokman Adam mengesahkan ini perancangan Anwar Ibrahim. Dan saya bagi contoh tadi bagaimana darurat di Kelantan. Saya harap korang semua dapat connect the dot. Okey, kita dengar sekali lagi Lokman cakap. Sebab apa? Sebab benda ni boleh berlaku. Abdullah boleh daruratkan negara. Kalau katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim hilap majoriti. Apa baginda tuanku Sultan Ibrahim tak boleh buat benda yang sama? Boleh. Boleh. Kalau baginda nak buat. Betul tak? Dan dia boleh lantik Datuk Seri Anwar sebagai interim Prime Minister. Kalau Mahathir boleh dilantik sebagai interim Prime Minister, kenapa Datuk Seri Anwar tak boleh?
Tapi nak jadi benda ni kenalah ada wara. Macam mana nak berlaku wara? Dia dah buat dah, tapi Melayu tak masuk perangkap. Dia dah buat, kita tak masuk perangkap. Kita tak lagi sukaum, misukui, kita tak Melayu tak masuk perangkap. Tapi dia tetap akan buat juga. Jadi saya nak sampai pukul 1 je ni, host. Besok kita ada program dengan Tun. Jadi saya harap kita jangan masuk perangkap. Apa pun tenang, bijaksana. Keep going dengan momentum kita penyatuan orang Melayu. Nak ni lah ni, sahabat-sahabat seperjuangan ni, influencer yang ada ni. Kita bukan nak bergaduh, kita tak ada, kita nak satu je. Tanah Melayu ni. Tanah Melayu ni kita kena selamatkan juga. Apa cara kita kena ambil balik. Pastikan secure balik untuk orang Melayu, untuk next generasi ni. Jadi tak ada jalan lain lah saya daripada penyatuan orang Melayu. Okey, host, sila serah balik pada host.